Assalamualaikum. Hello. So, sambungan kepada tutorial yang dipost dalam video semalam. So hari ini kita akan tengok dengan lebih detail semua perkara-perkara ni lah. So perkara pertama, vector versus raster. Yang ini perkara penting untuk difahami kalau kamu nak buat digital art ni. Macam saya kata minggu lepas dan dalam video semalam pun, di dalam Clip Studio ni ada vector layer dan ada raster layer. Satu saya nak tambah, Clip Studio ni bukan true raster layer. Untuk faham beza dia, kita kena tahu apa beza vector dengan raster dari segi bila kita dah siap save file tu nanti kan. So kalau kamu save file kamu dalam bentuk, biasa kita nampak gambar dalam format JPEG, format PNG, BMP, TIF. Yang ini semua dalam format raster layer, di mana file tu di save dalam pixel. Tetapi kalau kamu save dalam vector format, iaitu format yang saya biasa nampak EPF ke EPS maksud saya, SVG. Yang ni saya tak sure. Yang ni SVG saya tahulah. SVG. Yang ni adalah vector punya format. So Clip Studio tak boleh save dalam bentuk ni. Dia hanya boleh save dalam bentuk raster layer, yang ni JPEG semua tu lah. So apabila kamu lukis dalam Clip Studio, kamu tak boleh save dalam true vector format. Apa signifikannya tu? Signifikannya, kelebihan kalau kamu boleh save dalam vector format, macam kalau kamu pakai program macam Adobe Illustrator, dalam Windows paling famous benda ni lah untuk buat vector format. Kalau kamu save format dalam vector, kamu boleh zoom in, zoom out gambar tu sesuka hati tanpa ada apa-apa pecah pun dalam pixel tu. Biasa berguna kalau kamu buat logo lah. Kalau kamu buat logo, kalau orang minta kamu lukis logo syarikat, logo ni biasa kadang-kadang nak kecil, kadang-kadang nak besar, letak kat banner. So biasa dia akan selalu buat dalam bentuk vector. So jangan guna Clip Studio Paint lukis bentuk vector. Tak boleh. Memang bila kamu save, dia akan jadi JPEG, dia tak akan jadi dalam vector layer. So tak boleh. So Clip Studio Paint ni hanya ada layer yang seolah-olah vector, tapi dia bukan true vector. So berhati-hati di situ lah. Alright, itu vector layer. Dari segi aplikasi dia saya dah cerita lah 2 minggu ni. Dari segi nombor 2, ruler. Alright, perspektif ruler dah cerita dah semalam. Hari ni saya nak tambah sikit ruler-ruler lain yang boleh guna lah. So saya nak cerita macam mana saya buat effect line bulat-bulat ni. So scene ni adalah scene watak ni dia tengah cemas, tengah nervous. So macam saya nak buat background scene macam tengah pening, tengah tak boleh fokus serabut otak kan, sebab tengah nervous. So apa yang saya akan buat, saya akan pakai ruler lah. So buat layer baru kat bawah, paling bawah sekali, sebab saya nak jadi dekat belakang lukisan tu, belakang karakter tu. Pergi dekat ruler, special ruler, concentric circle. Nak buat yang bulat-bulat tu lah. Klik dekat fokus kat mana kamu nak fokus. Saya mungkin nak fokus dekat tengah-tengah lah, kat mulut dia. Kalau kamu tak nak membujur macam ni, nak betul-betul bulat symmetrical, tekan shift. Dia akan jadi bulat symmetrical, yang betul-betul bulat. Letak je. Besar mana tak kisah sebenarnya. So sekarang semua lukisan kamu akan ikut ruler tu. Ini ruler lah. So sekarang saya hanya nak lukis di belakang karakter tu. So saya pastikan saya guna selection tool ni. Refer ada layer, supaya dia refer layer yang dah lukis line ni. Dan pilihlah, tekan kat sini, klik, lepas tu shift, klik kat sini supaya dia pilih dua-dua tempat. Pastikan semua dah dipilih. So sekarang apa yang kamu lukis hanya akan ada di belakang. So lukislah. Boleh dah. Lukis je. So sekarang sejak saya lukis tu, dia akan ikut betul-betul ruler bulat tu lah. Kalau saya mula-mula starting ni, nak lukis efek line ni, banyak ada persoalan keluar seperti nak buat line tu tebal mana, nak jarakkan jarak mana, banyak mana nak buat line ni. Semua tu basically depends on the situation. Terpulang pada kamu lah, efek tu kamu nak tebal mana semuanya. So jawapan yang paling jujur boleh kasih, buat je. Tak jadi, padam, buat balik. Sampailah dapat efek yang betul-betul kena dengan kamu punya style yang kamu nak, emotion yang kamu nak sampaikan tu. Kadang-kadang mungkin kena tebal semua, kadang-kadang mungkin kena nipis sikit, kadang-kadang mungkin kena kaburkan sikit. So dia macam tu. Nampak tak macam mana kita nak guna layer ruler ni untuk buat efek. So banyak ruler kat sini yang boleh guna lah. Satu lagi saya akan tunjuk, pakai parallel ruler, macam nak buat efek garis straight macam ni. Saya padam je dah siap.
And buat layer baru. Okay, parallel line. Ni parallel line tadi concentric circle. Ni parallel line. Maknanya setiap line kita akan lukis, dia akan parallel dengan line ni. Dia akan selari dengan line tu. Okay. So pilih selection tool macam tadi lah. Pilih tempat yang nak lukis tu. And then lukis lah. Okay, macam biasa. Kalau rasa macam ada tempat yang tak kena, padam je lah. Lukis balik. Okay. So ni kegunaan ruler-ruler tu dah. Alright. So sekarang kamu mungkin, saya nampak mungkin saya nak separate sikit watak utama ni dengan effect line tu. Okay. So saya akan buat layer baru di atas ruler tu, tetapi di belakang line art ni. Okay. Ambil warna putih. Okay. Ambil dah, saya ambil airbrush ni. And then just lukis lah warna putih tu di luar line outline tu. Okay. Sebab warna putih ni di bawah layer karakter ni, so dia tak akan kacau lah layer karakter tu. Dia hanya akan tutup line perspektif tu, effect line tu. Nampak? So sekarang dia dah asing, dia dah ada border sikit antara dia dengan background tu, so dia menonjol ke depan sikit. Okay. So tu kegunaan ruler. So ruler ni ada banyak lah. Okay. Daripada saya go through semua, baik kamu cuba sendiri. Tak susah pun. Cuba-cuba try lah, tengok apa kegunaan dia, mana yang kamu boleh guna untuk dalam comic kamu. Okay. Seterusnya, transform dah cerita dalam video semalam. Filter and gradient saya akan masuk lepas ni. Sekarang saya akan buat create custom material. Alright, so sini saya ada satu background university dalam comic yang saya tengah lukis sekarang. So ni one of the many background yang saya akan lukis lah. Bila saya lukis background macam ni, saya akan buat satu completely a new page, satu canvas yang besar yang kosong, dan saya akan lukis background tu dengan detail. Okey, walaupun kalau kita ikutkan depan ni akan ada orang. Okey, di depan ni nanti mungkin ada orang, mungkin ada watak-watak, sini. So mungkin yang ni saya tak payah lukis pun, tetapi saya suka lukis penuh anyway background scene yang memang this whole overview of the university, sebab saya tahu saya akan guna banyak kali. So bila saya lukis cantik satu tu, saya boleh copy paste je bila saya nak guna balik lain kali. Okay, so sekarang saya akan tunjukkan macam mana saya nak lukis tingkap pada bangunan ni. Sekejap, tutup semua lighting dia kejap. Okay, ini gambar sebenar yang saya refer untuk lukisan ni. Mana gambar tu? Ini dia. Okay. Buat atas sekali. Okay. So ni gambar sebenar saya refer untuk lukisan ni. Okay, saya akan lukis bangunan ni terus lah. Bangunan ni dulu. Okay. So kalau kita tengok bingkai-bingkai dia, kalau nak lukis satu boleh. Okay, pakailah perspektif ruler tu. Okay, saya lukis satu. Macam tu kan. Tapi boleh nampak lah leceh lah kan. Okay, so saya akan guna cara lain lah. Cara yang lebih cepat dan lebih kemas. Okay, so saya akan buat satu bingkai dulu. So bingkai dia macam ni. Okay, segi empat biasa je. Okay, so saya akan buat satu layer baru atas sekali. Tengok colour dia macam biru gelap sikit kan. Biru gelap sikit. So bingkai dia bentuk segi empat. Ambil lah bentuk segi empat. Dia macam rectangle. Size tak berapa penting, sebab nanti kamu akan scale down sesuka hati. Kamu akan besarkan kecilkan sesuka hati. So size tak berapa penting. Yang penting dimensi dia. So maknanya segi empat tepat. Okay. And then kita tengok kan bawah tu tebal sikit, atas kiri kanan tu nipis sikit. So saya akan padam yang kiri kanan ni. Saya akan gantikan dengan line yang lebih nipis. Okay, good. Okay, dan kasih kemas sikit padam ini supaya dia sekata kat ujung tu. Alright, siap satu bingkai. Lepas tu tak payah nak duplicate baik kali sampai dah cukup berapa puluh, mungkin 100 kot dekat sini. Okay, tak payah. Apa yang saya akan buat sekarang, klik kat layer yang kita buat tadi ni kan, layer ni. Okay, tak payah tutup pada layer lain, tak apa. Edit, register material image. Okay, ini adalah saya nak register frame ni sebagai satu image, satu material yang kita boleh guna sesuka hati nanti. Okay, so nak buat nama lah, letaklah window frame ke apa. Okay, kalau kamu nak guna sebagai brush, klik ni lah. Kalau nak buat custom brush.
Sebab ini bukan brush, ini just nak tampal macam tu je, so tak payah. Okay, lepas tu kena klik sini, tiling. Okay, tiling ni pilih yang nampak best ni. Okay, yang macam reverse tak best sangat sebab sini tak sama. Flip, repeat, lebih kurang sama, so mana-mana lah. Okay, repeat je lah. Horizontal dan vertical. Kalau horizontal kiri kanan je dia akan repeat. Kalau vertical atas bawah je dia akan repeat. Tapi sebab yang ni dia akan repeat. Kita nak dia repeat semua lah, atas bawah kiri kanan. Dan pilih tempat nak save kat mana. Save je. Dan lepas dia akan keluar dekat atas ni. Okay, nampak window frame. Okay, boleh ambil and then drag je ke sini. Nampak dah terus dia buat banyak-banyak untuk kita kan. Banyak ni memang infinity lah, tak akan habis. Kalau kamu kecil mana pun dia akan ada, dia bolak ulang je. Okey. So, sekarang kita akan transform lah. Kita akan pakai macam dalam video semalam, kita akan transform tool, masukkan di dalam perspektif yang betul. Tapi kalau kamu nak transform terus je ni tak boleh. Jangan edit, transform tak keluar. Sebab bila kamu ambil material daripada sini, okey, kamu boleh adjust suka hati macam ni. Tapi selagi kamu boleh adjust ni, kamu tak boleh transform. Apa yang kamu kena buat, right click dekat layer tu, rasterize. Okay, jadikan dia raster layer dulu. Dah hilang yang edit tu, baru kamu boleh transform. So, sekarang rendahkan sikit, pakai gambar yang kita lukis. Okay, free transform. Okay, macam saya tunjuk dalam video semalam, dekatkan aja titik dia dekat sini. Okay, tak boleh dulu. Kalau terlebih sikit tak apa, nanti kita boleh padam je. Cuma pastikan perspektif tu jaga dia dulu. Masa terjagalah bila kita buat benda ni. Saya ambil yang hujung tu kot, besar sikit, supaya kasih frame dia betul-betul masuk. Okay. Okay, atas bawah jaga. Yang ni pun masih sama dengan line bangunan tu. Bawah tak sama lagi, besarkan lagi. Okay kot. Alright, okay. Dah siap. See, tak payah buat sesuatu pun, dah siap dah. Okay, sekarang apa yang kita buat, masukkan layer ni ke tempat yang sesuai lah. So, ambil, cut. Okay, saya cut ni sebab saya nak pindah layer tu ke tempat yang sesuai lah. Okay, pilih layer ni. Okay, layer tu kat sini. Okay, saya akan paste dekat atas layer tu. Okay, lepas tu saya akan, okay, saya dah buat dah base color untuk pembukaan bangunan ni. So, semua benda saya lukis, jadi dia akan jadi reference lah kepada. So, saya akan letak layer ni, saya akan klik kepada layer bawah tu. So, dia tak melebihi, dia tak lebih daripada base color ni. Nampak? Yang tu terus hilang lah. Okay, so kalau ada terlebih lagi kat atas tu, mesti ada yang terlebih, padamlah secara manual. And siap. Cepat habis, siang buat kerja. Bukan tekat senang, tapi kemas lah. Okay, kalau kita buat manually mungkin ada yang tak sama panjang kan. Cepat black framing ni. Okay, so mungkin saya akan adjust sikit colour dia nanti. Kalau tak sebab mungkin biar macam tu je kot. Okay, tu satu contoh. Contoh yang lain, saya akan tunjuk gambar. Okay, so ni satu lagi contoh, tapi ni yang dah siap lah. Okay, kalau saya take my time buat elok-elok untuk setiap bangunan tu, dia akan jadi yang dah siap macam ni lah. Okay, so semua yang kamu tengok ni, okay, semua corak-corak yang repeating ni adalah saya pakai taktik tu. Okay, saya buat tingkap biasa je, buat petak biasa, repeat pakai material tool tu, lepas tu paste elok-elok macam ni. Okay, so nampak dia jadi sekata je, cantik je. Jangan, tak perlu risau pun, tak payah nak ukur satu kan. Okay, even yang kompleks macam ni pun jadi senang. Okay, saya tunjukkan contoh material yang saya dah guna untuk bangunan ni lah. Saya pakai yang ni. Okay, ini material yang saya guna, yang saya buat sendiri untuk bangunan ni. Okay, so saya lukis satu frame ni je. Saya ambil frame ni saja, saya lukis.
Lepas tu saya guna cara tadi, saya repeat vertical sahaja. Okay, sebab saya nak atas bawah sahaja. And then free transform lah masuk ke dalam ni. Yang saya buat tadi, free transform tu masuk ke bucu-bucu dia ke segi empat macam ni. Segi empat yang ni. Okay. And yang ni pun sama. Basically semua sama lah. Semua saya guna cara tu. Semua cara repeat tu. And bukan saja mempercepatkan kerja, tetapi membuatkan dia lagi seragam, lagi cantik. Okay. Contoh yang ni saya tak guna. Yang ni for some reason saya tak guna cara tu. Okay, boleh nampak ada yang dekat, ada yang jauh. Saya guna perspektif ruler ni, tapi masih susah lah nak jaga elok-elok. Tetapi kalau kamu guna tool tu macam ni, setiap tu akan sama besar. Jangan, tak payah risau sangat. Alright. Okay. And then divider jalan ni pun saya guna benda sama. Macam divider jalan saya buat tool divider jalan macam ni. Okay. Saya lukis satu bahagian ni saja. Satu bahagian ni saja saya lukis. Lepas tu saya pakai saya save sebagai material, suruh dia repeat horizontal only, repeat horizontal only. So dia akan repeat lah horizontal sampai lah ke infinity, tak terbilang banyaknya. So tak kisahlah besar mana saya nak buat jalan tu, panjang mana. Dah settle dah divider jalan. Lepas ni saya nak buat divider, saya pakai ni je. Memang saya tak lukis sendiri lah, kan. Sesuai. Pagar ni pun sama. Okay. So saya harap kamu nampak lah macam mana nak guna register material tu supaya buat material sendiri yang boleh guna untuk lukis bangunan dengan sangat senang. Okay. Sekarang saya nak tunjuk macam mana nak register texture. Lebih kurang sama je, tak ada beza sangat pun. Okay. So texture ni macam texture pakaian. Okay. Pakaian macam ni lah. Okay, contoh ni lukisan lama, saya dah lama dalam saya lukis dulu. Lepas lagi. Okay. So texture pakaian ni saya buat macam ni. Okay. Ni kan macam baju sejuk, baju yang ada banyak bulu, tebal-tebal sikit. Okay. So saya nak bagi ada texture tu, saya tak lukis manually, saya ambil texture yang ada, texture pakaian yang betul. Okay. So cara saya buat tu, ni kalau kamu tengok dalam, kalau ada dalam Clip Studio punya store, adalah. Tapi kalau tak ada, boleh je ambil gambar online mana-mana, lepas tu jadikan dia texture. So saya akan pergi Google Image, search lah apa fabric texture. Kalau nak jean texture, jean fabric texture. Okay, ambil lah ni yang texture ni. Okay, view image, right click, copy image, pergi balik dekat Clip Studio. Pergi atas sekali supaya dia tak tenggelam gambar itu. Okay, paste. Right, so dah ada texture ni. Terus edit, register material image. Macam tadi juga. Okay, tiling. Okay, so sekarang tiling, pastikan dia repeat tu cantik lah. Okay, tengok contoh kalau kita buat reverse, mungkin cantik sikit, tak nampak ada border sangat. Tapi kalau kita buat repeat tadi, nampak ada border sikit tu kan. So bila pembaca-baca detail dia akan nampak ada petak-petak kan. So kalau kita buat reverse, dia flow nicely. Okay, so saya akan buat reverse, vertical horizontal sebab nak kat semua arah. And then color pattern, save mana nak save. And dah siap. So dah ada kat atas layer tu, dah siap texture yang kita boleh guna lah. Okay, so nak kecilkan texture tu pun boleh, nak besarkan pun boleh. So tak ada masalah kan, nampak clear je, cantik je. Okay, so macam tadi lah, letak dekat layer baju ni. Okay, macam tadi saya try buat salah satu. Okay, ini color untuk baju tu. Okay, ambil texture tadi, paste dekat atas layer baju tu. Okay, so kalau kita nak tunjuk contoh macam mana nak apply atas layer baju tu, je tadi lah. Okay, ambil base color yang kita lukis bawah tu, cari yang kita buat tadi, letak dekat atas layer tu. Okay, tak payah nak padam-padam semua pun, just clip je ke layer bawah, dah terus terjadi macam tu. Okay, lepas tu ni kamu main lah, nak kurangkan sikit opacity dia ke, nak tukar dia punya blending mode ni ke, jadi multiply ke, jadi overlay ke, main-main lah sampai dapat result yang kamu nak. Okay, besarkan sikit ke kecilkan texture dia tu, mungkin macam ni. Kalau kecil macam cantik sikit kot. So sekarang tak adalah kurang, dah
blend flat color macam tu je, ada texture. So kamu boleh buat cara ni pakai apa-apa saja gambar yang kamu jumpa di internet, kamu save sebagai material, kamu boleh senang apply dalam lukisan kamu, tidak menjadi masalah. Alright. And then banyak lagi lah cara kamu boleh guna sistem ni. Saya ada download orang buat texture untuk pagar. Okay, so pagar besar, so dia boleh ulang pagar chain pagar ni. Okay, rantai pagar ni. So saya nak buat pagar macam ni, saya memang pakai ni lah, tak payah nak lukis manually dah. Okay, menjimatkan masa, nampak lagi kemas. Alright, so harapnya boleh menjana kreativiti anda lah untuk start tambah lagi seri dalam lukisan kamu tu. Okay, seterusnya, okay, berbalik kepada university scene ni. Katakanlah ni sekarang saya akan masuk blending mode lah. Blending mode ni biasa bila kita nak color, blending, filter, gradient semua lah saya akan masuk sekarang. Macam mana nak guna. Okay, so first blending mode. Blending mode yang ni yang agak banyak ni. Ada darken, multiply, color, burn, lighten, screen, color dot semua ni. Alright, nak go satu-satu lambat lah. Yang kadang-kadang beza dia sikit-sikit je. Tapi saya selalu fikir macam ni. Kadang-kadang saya nak buat bayang-bayang. Saya akan pakai, kebanyakan masanya saya akan pakai multiply. Okay, so ni contoh bayang-bayang pokok ni. Okay, saya pakai multiply. Lepas tu buat color grey. Color grey dia akan lukis macam ni lah. Okay, kalau saya buat normal, dia kan color grey, betul-betul grey tu, dia kan just lukis on top of layer bawah tu. Tapi kalau saya multiply, dia akan jadi macam tu. Okay, dia add color tu on top of the existing color yang sebelum ni. Alright, so dia bagus untuk buat bayang-bayang multiply ni. Okay, overlay pun lebih kurang sama, tetapi dia color tu lain sikit lah, dia punya blending tu. So saya biasa pakai multiply. Okay, and then kalau nak buat lighting, sebalik daripada bayang untuk lighting, saya akan pakai screen. Sama ada screen, lighten, soft light, hard light, vivid light, linear light, light semua ni saya boleh guna untuk buat lighting. Okay, contohnya saya pakai untuk buat cahaya matahari. Cahaya datang daripada sini. First saya pakai hard light ni. Okay, lepas tu saya pakai hard light macam ni. Tu semua cahaya yang datang. Okay, cara saya buat hard light yang ni, saya pakai gradient tool. Okay, ni gradient tool. Okay, so tadi saya tahu saya nak buat dia ada tone biru, ada hue warna biru masuk. Okay, daripada matahari tu. So ambil gradient tool ni. Okay, pilih foreground to transparent. Maknanya daripada foreground, color yang atas ni, betul dia akan jadi tak ada apa-apa, tak ada color apa-apa, transparent. Okay, saya akan ambil warna bulat ke petak ke, warna pula, bentuk bulat. Okay, saya akan buat seolah-olah macam nak replicate cahaya matahari tu lah, masuk macam ni. Besar sikit. Okay, nak replicate cahaya matahari masuk. Okay, seolah cahaya tu masuk di situ. Okay, and then kalau normal jadi macam ni lah, tak menarik. Okay, saya blend dia, saya main dengan blending dia. Kalau lighten, screen jadi macam ni, jadi macam tu. Okay, biasa saya akan guna light lah untuk case ni, sama ada soft light atau hard light. Dalam case ni lebih kurang je dua ni. Okay, so kita try lagi vivid light, tengok macam mana. Vivid light macam tu, mungkin cerah sangat kot, tak best. Okay, hard light macam tu. Mungkin soft light kot dalam ni sesuai untuk ni. Okay, soft light. Okay, lepas tu kalau nak kurangkan lagi efek, boleh pakai opacity ni, kurangkan lagi efek dia. Okay, nak banyakkan sikit. Boleh main-main situ lah, main-main supaya dapat satu blending, satu filter lighting yang cantik untuk gambar kamu. Alright, apa lagi teknik yang boleh guna untuk gradient tool ni? Contoh kalau kamu nak apply gradient on top of color yang dah ada. Contohnya bayang-bayang ni. Okay, kalau kita tengok bayang-bayang dalam gambar sebenar, bawa ke atas. Okay, ni gambar sebenar. Kita tengok bayang-bayang bukannya hitam, dia ada biru sikit kan? Sebab bayang-bayang ni memang kita bayangkan shape warna hitam, tetapi sebenarnya dia banyak dipengaruhi oleh ambient light daripada color-color langit, daripada color permukaan. Okay, so biru-biru ni datang daripada reflection of bangunan, reflection of light from the sky, reflection of or light from the sun itself. So banyak sumber cahaya datang menyebabkan dia tidak jadi warna hitam semata-mata.
Okay. So kalau kita nak try replicate tu, boleh guna gradient tool ni. Buat base color, base shadow punya area tu, pakai just flat color je. Okay. Lepas tu, create a new layer kat atas, buat gradient tool. Katakanlah saya nak buat warna biru tadi kan. Okay. Tadi kita pakai foreground to transparent. Sekarang kita pakai foreground to background. So kita buat gradient warna biru. Okay. So dia akan jadi gradient color macam ni. Testing lah color mana yang kamu nak, yang mana sesuai. Lepas tu buatlah gradient tu. Okay. So kamu buat macam tu dulu, dia akan apply on top of the whole page lah. Lepas tu, okay, multiply ni adalah layer 48, layer multiply ni adalah saya punya layer bayang-bayang. Saya biasa clipkan dia. So sekarang dia akan jadi macam tu. Okay, kawal lah opacity dia tambah nak biru kurang. So sekarang dia akan jadi ada shade of blue. Instead of purely grey, purely black, ada shade of blue. Jadi gambar-gambar cantik sikit. And okay. So tu apply gradient ni. Boleh juga guna gradient tu ni untuk apply simple shadow. Okay, macam bangunan ni. Okay ni. Okay, ini base color untuk bangunan ni. So saya akan nak buat simple gradient kat situ. Okay. Dia kata kalau nak buat shadow, kita pakai multiply kan. So sekarang ni kita akan buat gradient. Foreground to transparent. Sebab kita tak nak ada color lain kat atas. Sebab nak buat dia macam lighting daripada atas. Okay. Buat arah dia. Okay, nampak sekarang ni kita ada gradient daripada bawah. Akan ada warna orange-orange macam tu. Kat atas tak ada warna. So dia akan jadi tebal di bawah. Okay. Tukar jadi multiply. Okay. Klik dekat layer base color bawah tu. Nampak sekarang bangunan tu dah ada simple gradient. Untuk color tu nampak cantik sikit. Supaya tak flat macam tu je. And padamlah mana yang kamu tak nak yang terlebih tu. So ni guna gradient tu dalam nak color ni. Okay. Lepas tu katakanlah kamu nak filter satu gambar ni, nak buat satu tema yang berbeza. Okay. Pergi dekat layer yang paling atas sekali. Ni kena guna paling atas lah sebab kita nak filter semua benda. Okay. Right click. New correction layer. Sini ada banyak Kalau kamu nak tukar brightness, tukarlah sini semua ada lah. Nak tukar brightness, contrast semua. New correction layer. Nak tukar hue dia. Nak tukar tema color dia macam mana. Okay. Ataupun yang saya nak tunjuk sekarang, correction layer, gradient map ni. Okay. So yang ni sama ada kamu buat sendiri atau ni saya download dulu. Saya download daripada orang lain buat. Okay. Ambil lah gradient mana yang rasa sesuai. Contoh nak buat macam ni. Okay. Saya nak buat color ni. Gradient ni. Okay. Dah ada gradient map tu. Okay. So tak sebenarnya kena tebal macam ni. Boleh kurangkan sikit. So apa guna benda ni? So macam katakanlah kamu nak buat scene. Scene apa nama flashback. Kan? Scene yang mengenal zaman dulu. Kan di mana biasa orang akan lukis dalam tema color yang berbeza. Nak menunjukkan dia dalam flashback sekarang. Bolehlah buat cara ni. Tak perlu semangat nak cari tema color baru untuk setiap bangunan tu. Just pakai color yang sama tetapi letak filter ni. Letak gradient map ni kat atas dia. So pakailah untuk setiap panel. Gradient map ni dia akan nampak panel tu adalah flashback. So inilah tool-tool yang kita boleh guna untuk coloring. Tadi tool untuk bangunan, sekarang itu untuk coloring. Okay. Seterusnya. Rasanya dah habis lah dari segi tool-tool ni. Ada lagi banyak tool-tool yang nak guna tapi saya nak cerita semua takut tak relevan ke apa. So the best thing kamu try main apa-apa software yang kamu main, Medibang ke Clip Studio ke Photoshop ke, ada apa-apa soalan post kat komen, post dekat academy tu, insyaAllah tenaga pengajar akan jawab, tidak ada problem. Ok, so sekarang kalau ada soalan postkan kat komen. Ada masa lebih ni saya akan, sebab sebenarnya tajuk ni adalah asas melukis komik kan, so saya akan guna masa yang lebih ni untuk cerita sikit pasal nak lukis komik lah. Ok, starting dari segi teknikal saya dah cerita dah kan, pakai tool-tool yang ada, nak buat panel semua tu, nak buat dialog box untuk minggu pertama tu, semua tu boleh guna lah. Tapi ni dari segi mentality, dari segi planning. Kalau kamu nak melukis komik kita yang dewasa ni, kalau budak-budak tak jadi masalah, budak-budak nak lukis dia lukis je. Tapi bila kita dah dewasa ni rasa macam banyak halangan, banyak apa perkara yang kita kena consider nak start melukis komik ni kan, kalau sampai kita tak melukis pun. Okay, so perkara pertama saya nak kongsi ni dari segi pendapat je lah kan, dari segi bukan pendapat, nasihat dari segi generally, bukan technical point tapi nasihat dari segi umum, secara umum. Okay, so pertama kalau kamu nak start melukis ni, first fikir scale. Okay, scale komik kamu, mana kamu nak komik one shot ke
nak buat komik siri ke, komik bersiri yang panjang ke, okay, atau just nak buat one page je ke, and nak testing, okay, tak kisahlah, boleh juga. So maknanya kalau kamu busy, betul-betul busy, janganlah nak buat komik bersiri panjang terus. Cuba fikir cerita yang confined to one story, okay, cerita yang one shot ni, okay, cerita yang mungkin 10-20 page je ke, 20 page maximum, okay, 10 page pun boleh, okay, mungkin 5 page pun boleh, mungkin 1 page pun boleh, nak buat gap, satu komik gap aja. Okay, 1 page je. Alright, so scale. Yang kedua, sebut seriousness kot. Tahu nak cakap apa point ni? Maknanya sama ada kamu nak buat secara pro atau secara untuk training. Okay. Bila kita kata pro ni maknanya untuk duit lah. Kalau nak buat duit tu kita panggil pro lah. Maknanya kita buat betul-betul lah. Okay, tapi saya rasa semua kat sini lebih pada training kan. Okay. So, fikir training lah. Maknanya untuk practice. Untuk practice lah. Training untuk practice. Okay. Lepas tu kalau nak practice apa? So kita boleh fokuskan lagi nak practice lukisan ataupun nak practice storytelling, naratif, jalan cerita. Okay. Ini pun satu pecahan yang ramai orang tak buat. Biasa nak lukis komik semua kena perfect. Menyebabkan segan nak lukis. Sama ada segan atau lagi lambat proses tu. Okay. Kalau tak ada masa, boleh pecahkan lagi fokus kat sini. Sebab bila kamu nak jadi pro nanti, tak semestinya kamu kena pandai dua-dua. Kamu boleh pandai lukisan sahaja, tapi leave the storytelling, yang buat cerita tu pada orang lain. Atau mungkin kamu buat storytelling saja, biar lukisan orang lain yang buat. Okay? Kalau kamu nak fokus lukisan, dari segi cerita mungkin buat cerita pendek lah. Okay? Tak payahlah nak ada cerita lengkap, beginning, middle, ending. Untuk training lah, bukan untuk pro. Untuk training je. Okay? So maknanya macam just buat, katakanlah nak buat lawan, buat scene lawan pendek je. Buat mungkin 1-2 page of scene lawan, practice. Okay, nak buat scene romantic comedy, buat 1-2 page scene romantic comedy. Nak buat scene sedih, buat 1-2 page scene orang menangis. Okay, babak yang membawa kepada orang menangis. Siapa yang nak cerita mendalam pun just tak practice saja. Okay, so maknanya jangan terlalu membazir masa untuk pergi cerita, just nak practice lukisan, practice macam mana nak lukis angle ni, macam nak lukis perspektif ni, macam nak lukis ekspresi wajah ni. Okay, just lukis komik. Jangan lukis satu gambar, jangan lukis ilustrasi satu gambar yang tak ada apa-apa. Jangan si tak boleh, nak buat lah. Tapi kalau kamu nak praktis jadi pelukis komik, lukis cerita, tapi cerita tu bagi pendek saja. Sebab kamu nak praktis lukisan. Kalau kamu nak praktis storytelling, lukis story yang lengkap, tetapi lukisan sketch pun dah cukup. Maknanya tak payah beria nak buat line art cantik, tak payah beria nak full colour ke apa. Lukis sketching yang biasa-biasa je. Asalkan orang boleh faham, asalkan nampak ekspresi wajah, asalkan nampak setting cerita yang difahami. Okey, maknanya tahulah benda tu berlaku kat universiti ke, berlaku dekat padang ke, berlaku dekat dalam bilik ke kan. Okey. Cukup. Tak payah beria sangat. Just practice menyampaikan cerita. Makna macam mana kamu susun panel tu, macam mana kamu letak dialog box tu kat mana, macam mana kamu nak kembangkan cerita tu, macam mana nak develop to a point. Okay, so itu storytelling. Maknanya kamu jangan fokus nak lukis cantik, just fokus nak selesaikan cerita tu. Okay, so kalau kamu tak cukup masa atau kamu rasa banyak sangat pemikiran yang menghalang kamu untuk start lukis komik, cuba pecahkan macam ni. Okay, maknanya kalau daripada kamu buat satu komik panjang yang tak dapat nak siap sebabkan kamu busy, mungkin lagi bagus kamu buat komik kecil-kecil dalam sikit-sikit yang boleh kamu praktis. Okay, ingat kalau kamu nak praktis lukis komik, kamu kena praktis lukis komik, bukan praktis lukis ilustrasi, bukan praktis lukis satu gambar. Satu gambar siap, kamu kena lukis komik. Maknanya kamu kena buat panel, kamu kena buat dialog, kamu kena ada cerita. Okay, cuma nanti kalau nak kerja lukisan, cerita tu simple-simple je, tak payah nak beria sangat, just nak praktis lukisan je kan. Alright. So tu dari segi aspek saya lah. Dari segi lain rasa Tuan Azri dah kongsi dah kan. Tuan Azri dengan Tuan Afiq dah kongsi dah. Cikgu-cikgu daripada dah kongsi macam mana nak starting komik tu, nak develop team, develop dia punya message semua tu kan. Kemudian saya nak kongsi sikit dari segi selepas ni. Okay, kalau kamu tak pernah buat sebelum ni, bila kamu baca komik, baca manga ke, baca komik western ke, baca komik Melayu ke, baca, bukan baca saja, baca dan analyse. Pastikan kamu baca dan analyse semua komik yang kamu baca daripada sekarang. Kalau kamu betul-betul serius dan berminat dalam bidang nak melukis komik. Okay, baca dan analyse. Apa maksud saya analyse?
Analyze ni maknanya kamu kena fikir. Ada beberapa perkara yang kamu kena fikir. Yang paling saya boleh simpulkan senang ni je lah. Kenapa comet tu best dan kenapa comet tu berjaya. Itu yang kamu kena fikir. Kamu kena analyse betul-betul. Dan kamu kena ambil iktibar lah. Belajar daripada apa yang dia buat tu. Sebab comet ni, kejayaan satu comet tu dari segi financially, maknanya kejayaan market dapat dijual dengan banyak lah. Banyak faktor sebenarnya yang mainkan peranan kan. Okay, bukan sekadar lukisan semata-mata. Contohnya kalau kita nak bandingkan shonen, the big shonen manga macam Dragon Ball, One Piece, Naruto, Bleach, My Hero Academia yang sekarang ni Kalau dulu zaman saya kecil-kecil, the big three selepas Dragon Ball, mula Dragon Ball lah yang famous kan. Lepas tu lepas Dragon Ball, the big three is Naruto, One Piece dengan Bleach lah kan. Antara tiga-tiga ni, siapa yang minat comic tahulah mana yang paling famous. Yang paling famous One Piece lah. Okay, so cuba kamu baca One Piece. Siapa yang baca One Piece tu, instead of kamu baca je, cuma kamu fikir apa yang menyebabkan One Piece ni berjaya, famous kan. Okay, cuba kamu fikir masa big three tu, One Piece, Naruto, Bleach tu, yang paling berjaya One Piece lah, yang memang sangat-sangat berjaya. Tetapi kalau kita nak bandingkan lukisan satu persatu, okay, One Piece, okay, lukisan One Piece punya manga, okay, yang sekarang ni okey lah kot. Tapi kalau kita baca yang macam ni, macam chapter-chapter yang mula-mula tu, okay, tak adalah cantik sangat sebenarnya. Berbanding dengan lukisan saya cantik lah, tapi berbanding dengan the pro amongst the pro, daripada segi dia punya character design, daripada dia punya stroke tu, okay, especially kalau kita nak banding dengan Bleach kan. Bleach, okay, Bleach kan, Bleach punya manga, lukisan dia memang semua orang baca memang wah, stylo gila kan, stylo gila, cantik gila lukisan dia, cantik gila dia punya design karakter unik kan. Siapa yang tak kagum bila baca, bila keluar bangkai tu kan, yang Ichigo punya bangkai, apa Byakuya punya bangkai kan, keluar naga ice punya bangkai tu kan. Tetapi One Piece still lagi berjaya daripada Bleach. Kenapa? So kamu kena fikir. Bila kamu fikir, baru kamu akan nampak sebenarnya nak melukis komik ni banyak lagi faktor-faktor yang memainkan peranan. Okay? Pada pendapat saya, kenapa One Piece punya lukisan walaupun simple, walaupun line dia tak secantik banyak manga-manga lain, bukan Bleach saja, tetapi dia lebih berjaya kerana simplistic lukisan dia tu berjaya mengolahkan cerita dia dengan lebih hebat. Maknanya kalau kita nak bandingkan scene sedih dalam One Piece lebih sedih berbanding scene sedih dalam Bleach. Scene action, scene kejar mengejar dalam One Piece lebih cemas kita rasa bila kita baca berbanding kita baca scene dalam Bleach kan. Kalau nak perbandingan lah, bukan nak kata Bleach tak best kan, best juga, tapi I think tak ada siapa boleh nafikan lah scene dalam One Piece tu lebih macam ni kan. Walaupun lukisan dia simple, okay, dia punya line tu taklah cantik sangat, tetapi dia still boleh keluarkan satu scene yang sangat hebat lah, sangat ikonik, yang pembaca sangat terkesan. Nak menunjukkan melukis komik ni bukan sekadar kecantikan ilustrasi, tapi ada banyak faktor-faktor lain yang menjadikan komik tu menarik. Okay, so antaranya cara nak melukis, ada lagi dari segi storytelling. Okay, dari segi storytelling ni, contoh saya nak kongsi pada cerita One Piece juga. Okay, kalau kita kata superhero manga, okay, kalau kamu belajar storytelling, bila kamu nak lukis satu team tu, ada benda yang kamu kena ikut, kena ada formula-formula dia tertentu lah yang kamu kena ikut, sebab ini pembaca suka. Okay, so kalau kamu lukis superhero manga, superhero komik ke superhero manga ke kan, macam Superman, okay, yang paling awal-awal superhero ni yang typical Superman lah kan. Okay, kalau Jepun, antara yang paling famous Dragon Ball lah. Okay, Dragon Ball superhero manga, apa ciri-ciri dia yang kena ada pada watak utama dia, especially kena cool. Jangan bagi dia overpowered, dia kena ada training. Lepas training dia kalah, lepas kalah baru jadi power. Maknanya ada step of progression. Okay, yang mana Goku tu bukannya power terus, dia berlatih dulu kan, dia berlatih, kalah berlatih, baru jadi power kan. Itu menyebabkan pembaca dapat relate dengan watak utama tu kan. Okay, lepas tu kena cool, kena ada training, kena ada backstory yang menyentuh hati, yang pembaca boleh relate kan. Biasa kita kata ini formula yang kena ada dalam semua superhero manga, tak boleh tak ada. Sehinggalah keluar satu superhero yang manga yang alah baru ni yang kata
Tak payah, tak payah, tak payah. Tak payah ni untuk watak utama dia. Yang ni comet. Comet apa? Comet. Tahu tak? Yang tak pakai semua ni start dengan one juga. Yang ni bukan One Piece. One Piece ada semua trope tu, kan? Tapi dia One Punch Man. Okay. One Punch Man ni amat menarik sebenarnya kalau kamu research dia punya, analyse dia punya kejayaan dia. Okay. Contoh kalau kamu pergi YouTube, kamu boleh tengok satu video ni. Nanti kamu search ni lah. Kamu search, kamu boleh tengok sekali One Punch Man, Watchmen. Ada satu mamat ni buat video ni. Okay, ni kamu boleh tengok sendiri video ni. Okay, menarik lah. Kamu akan tengok the philosophy behind One Punch Man ni yang menyebabkan dia stand out amongst the rest of manga. One Punch Man ni memanglah sekarang kita baca sebab yang lukisnya adalah pelukis Ice Shield. Okay, Ice Shield punya pelukis. Okay, yang lukis Ice Shield pun lukis One Punch Man. So kita nampak lukisan dia, oh hebat. Memanglah dia antara one of the best lukisan yang paling hebat sekarang dalam manga shonen ni. Tetapi pelukis asal dia, tahu tak? Siapa yang tahulah. One, pelukis asal dia nama dia One. Nama nickname dia lah One Original Art. Yes, ini pelukis asal dia. Macam ni je. Ni pelukis asal dia. Ni. Komen dia post online. Dia buat komen online lah. Dia post online dan komen ni jadi famous. Jadi a big hit on the internet. Barulah pelukis Aishi ni ambil siri One Punch Man ni dia lukis semula. Okay. Nak cerita macam mana comic superhero yang lukisan simple macam ni boleh jadi a big sensation in Japan before dia diambil oleh YC tu adalah dari segi the philosophy behind One Punch Man ni sangat menarik sebenarnya. Okay, sangat breakthrough lah. Okay, macam saya cakap tadi lah, dia pecah, dia keluar daripada semua superhero trope ni. Okay, Saitama tak cool langsung. Baju dia lame, baju dia antara yang paling lame sekali lah dalam semua watak-watak dalam tu kan. Tengok dia punya sidekick Genos, punyalah cool cyborg kan, tapi Saitama macam dia ada training apa-apa tak ada. From the start dia overpowered, sampai sekarang dia memang tak akan kalah lah. Ada backstory menarik tak? Tak ada. Dia bukannya nak revenge ke apa, bukannya nak menyelamatkan semua orang ke apa. Dia jadi hero hanya semata-mata hobi. Hobi. Dia tak ada sebab lain, just hobi dia saja jadi hero. Okay, so dia memecahkan stereotype ni dan menyebabkan dia jadi satu manga yang, satu cerita yang refreshing, yang kita panggil, ini semua kita boleh ring pakai sebagai parody lah. One Punch Man adalah cara parody kepada semua stroke ni. And so ini saya nak tunjukkan kamu, memang kamu akan belajar, bila kamu start analyze, kamu akan belajar, oh kena buat cara ni, kena buat cara ni. It is the formula yang berkesan. Tapi ada juga caranya, ada juga masa di mana formula tu diabaikan dan itu menjadi hit. So ini amat menarik. Dan saya rasa kalau kamu nak berminat nak jadi melukis komik, jadi kalau kamu nak buat cerita, kamu kena analyse semua benda ni. Rajin kamu tengok video, baca buku. Bila baca buku tu, maknanya jangan baca semata-mata nak enjoy, tapi cuba fikir, kenapa cerita ni menarik sangat ni? Ada tak layer yang lebih mendalam yang menyebabkan cerita tu menarik? Okay? Dan bukan dalam shonen je, dalam romantic comedy pun, dalam komik the mystery ke, dalam komik sedih drama ke, semua pun ada. Kamu tengok siri-siri yang berjaya, yang famous, okay? Kamu baca, kamu tengok apa yang dia buat untuk jadi famous tu. Alright? Yang satu lagi saya nak kongsi, macam bukan saja dari segi storytelling, tapi dari segi cultural reference. Yang ni pun banyak cerita-cerita yang berjaya dia akan ada benda ni. Cultural reference yang sesuai dengan zaman. Zaman dan masyarakat. Okay, saya bagi contoh. One Piece, dia memanglah di shonen manga good versus evil on the surface, tetapi kalau kita tengok lagi mendalam, dia sebenarnya bukan purely good versus evil. Okay, dia bukan good versus evil. Dia sebenarnya ada very strong anti-establishment dalam cerita dia. Okay, sebab ini sangat berkait rapat dengan the mindset of Japanese people. Orang yang tahu cerita yang tu, dia akan fikir, oh orang Jepun ni bersopan santun, ikut undang-undang, baik orangnya, berdisiplin. Betul lah, tak kata salah benda tu. Tapi tak ramai yang tahu orang Jepun ni sebenarnya antara masyarakat yang paling anti-establishment. Okay, dia ada history, dia ada anarchist history yang sangat mendalam, sangat rooted in their society. Okay, boleh Google sendiri macam student riot
yang berlaku berpuluh-puluh tahun lepas. Okay? Sekarang ni pun ramai orang yang tak suka establishment dalam Jepun. Cakap Malaysia lah. Okay? Tak suka kerajaan, tak suka politik, tak suka orang politik kan. Orang Jepun pun sama. So anti-establishment sangat mendalam dalam One Piece, di mana watak the pirate are the good guy and the government or the navy is the bad guy. Kan? Itu anti-establishment. And then ada Tenryubito tu kan, yang Celestial Dragon. Tenryubito tu yang this monarchy of the world, yang tak boleh dikacau, tak boleh disoal, tak boleh ditentang, tak tengok pun tak boleh. Okay? Itu anti-establishment juga. Okay? Mengkritik absolute monarchy yang tak boleh dilawan langsung. Okay? Tapi dia tak so black and white. Dia macam still, walaupun pirate tu baik, Luffy punya geng tu baik, tetapi ada pirate yang jahat. Walaupun navy tu on the whole jahat, still ada navy yang baik. Kan? Itu yang menjadikan cerita tu mendalam. Itu yang menjadikan cerita tu menarik sebenarnya. It's not a simple kita buat cerita orang baik lawan orang jahat. Tak. Dia ada dia punya cultural reference dia yang sesuai dengan masyarakat. Bila masyarakat baca, masyarakat suka. Masyarakat Jepun suka, Malaysia pun suka tak kan? Macam kita menentang orang yang ada kuasa, menentang establishment untuk freedom kan? Tak nak lah kata saya menyokong anarkis tak pula, tak. Okay, just nak cerita storytelling. Okay, setuju tak setuju tu lain cerita, tapi nak cerita cara nak bercerita tu kan, cara nak kita menyampaikan cerita tu biar kena dengan realiti semasa, biar kena dengan budaya semasa, budaya masyarakat. Bukan, jangan fikir budaya dari segi pakaian, dari segi budaya tradisional saja, tapi budaya dari segi pemikiran, budaya dari segi apa yang pandangan masyarakat terhadap isu politik, apa pandangan masyarakat terhadap establishment, apa pandangan masyarakat. Contoh kalau kamu nak buat romantic comedy pun, kamu nak buat cerita romantic comedy, apa pandangan masyarakat terhadap kahwin, apa pandangan masyarakat terhadap kekasih, apa pandangan masyarakat terhadap hubungan sebelum kahwin, kan? So kamu explore benda-benda tu, kamu reference bagi kena dengan masyarakat. Okay? Yes, kamu ada tema kamu ada message yang kamu nak sampaikan. Pada masa yang sama, pastikan the story tu, kalau kamu nak masyarakat terimalah cerita tu, biar kena dengan masyarakat. Jangan terlalu outdated, dan kalau terlalu berani buat benda baru terus, mungkin orang pun tak boleh terima juga kan. So pastikan ada balance di situ, dan pastikan dia satu yang kena dengan masyarakat. Pada masa yang sama, janganlah typical boring sangat kan, macam drama Melayu asyik benda sama je kan. So kenalah pandai spice up sikit kan, take risk sikit sana sini, ubah-ubah sikit. Tapi pada masa yang sama, kena still buat research sikit pasal cultural reference yang sesuai dengan target group kamu tu. Alright, cukup lah kot. So 3 point tadi, scaling kamu target kamu nak practice mana, melukis ke nak practice storytelling. Dan bila kamu baca manga, baca komik daripada